Hari tu ada seorang kawan aku ni bising. Dia kata, Dr. Zulkifli ni aku tengok asyik cakap pasal structural reform lah, future proof lah. Apa benda tu? Rakyat nak tahu menteri buat kerja ke tak je. Aku pun cakap kat dia, kau ni jangan tengok istilah besar tu je. Cuba kau buka report card 24 bulan dia ni. Aku dah tolong bedah laporan ni. Senang cerita, Dr. Zul ni dia bukan setakat nak cek klinik bagi cantik. Dia tengah buat pembedahan besar-besaran kat sistem kesihatan kita yang dah lama sakit. Aku pecahkan kepada 3 benda yang paling dekat dengan kita. Petugas kesihatan, fasiliti dan poket rakyat. Kita pergi yang pertama, petugas kesihatan. Dr. Zul sedar menteri tak boleh berjaya kalau tenaga kerja kita tak bermotivasi dan asyik pening pasal status kontrak atau kemelut parallel pathway yang dah lama membelenggu. Beliau terus buat structural reform dengan pindaan Akta Perubatan 1971 untuk selesaikan isu pendaftaran pakar yang dah sangkut lebih 10 tahun demi masa depan doktor pakar kita. Bukan setakat itu, beliau laksanakan lantikan tetap yang mana seramai 10,994 pegawai perubatan, farmasi dan pergigian akhirnya mendapat nasib yang terbela. Malah, seramai 4,328 jururawat juga telah dilantik secara tetap termasuk graduan ILKKM yang dapat laluan automatik bermula Oktober 2025. Paling penting untuk moral doktor kita, beliau berani naikkan allowance on call sehingga 43% setelah 14 tahun allowance ini tidak pernah berganjak. Beliau juga perkenalkan garis panduan anti-bully KKM dengan prinsip zero tolerance untuk pastikan persekitaran kerja, terutama houseman doktor kita, lebih selamat dan profesional. Sekarang jom kita tengok bab fasiliti pula. Ini isu yang selalu rakyat merungut, iaitu pasal hospital sesak dan masa menunggu yang lama. Dr. Zul tak nak biarkan isu klinik daif ni terus berlarutan. Jadi beliau naik taraf 880 buah klinik daif di seluruh negara, terutamanya di Sabah, Sarawak dan kawasan pedalaman dengan peruntukan mencecah 960 juta ringgit. Untuk masyarakat pedalaman yang susah nak ke hospital, beliau sediakan klinik bergerak guna helikopter dan bot yang memberi manfaat kepada 1057 lokaliti dengan peruntukan 45 juta ringgit. Bagi mengurangkan kesesakan hospital yang kronik pula, beliau buat program outsourcing rawatan ke hospital swasta yang berjaya kurangkan masa menunggu pesakit sehingga 75%. Hasilnya sekarang sangat nyata. Apabila 70% pesakit di klinik kesihatan primer sudah boleh dilayan dalam tempoh masa 30 minit je. Akhir sekali, ini yang paling dekat di hati kita semua, iaitu poket rakyat. Dr. Zul laksanakan reformasi terbesar dalam tempoh 30 tahun untuk penjagaan primer dengan menaikkan siling fai konsultasi GP swasta kepada RM80. Ini supaya klinik swasta ni tak adalah nak charge ubat dengan harga mengarut lagi. Sebab itu, beliau juga perkenalkan inisiatif pemaparan harga ubat supaya kita tahu hak kita sebagai rakyat untuk dapat harga yang kompetitif. Untuk warga emas, Dr. Zul berikan vaksin influenza secara percuma kepada 165,000 orang tua kita yang berumur 60 tahun ke atas. Beliau juga tawarkan produk pelindungan kesihatan mampu milik atau MHIT untuk mudahkan rakyat akses hospital swasta